kerajaan telah memperuntukkan sebanyak sokongan ataupun tambahan bagi Visit Malaysia Year sebanyak 500 juta promosi pelancongan naik taraf infrastruktur. Ini adalah peluang besar untuk kita memastikan belia turut menjadi peneraju dan penerima manfaat dalam arus kebangkitan sektor pelancongan negara. Sebelum saya sambung dan saya ingin menceritakan sedikit. Saya baru-baru ni ada pergi ke Kenya bersama jawatan kuasa antarabangsa dan juga perdagangan. Kami apabila kita sampai di sana, orang menyarankan kita untuk melawat Masai Market. Apa itu Masai Market? Itu adalah orang asli Kenya di mana mereka menetap di negara itu bertahun-tahun. Sebab mereka mempromosi perbuatan atau kraft tangan orang asli ataupun orang Masai ini di Kenya ni. Mereka ada Masai Market ni untuk mempromosi. So saya mencadangkan kepada yang Kementerian Motek supaya kita perlu explore bagaimana kita boleh mempromosikan orang asli dan kraft-kraft tangan mereka supaya mereka juga terlibat dalam pelancongan ataupun Visit Malaysia ini supaya kita boleh menaikkan sosioekonomi masyarakat orang asli di negara kita. Apabila kita sebut tentang tourism, kita always talk about sightseeing, tapi padahal kita perlu melihat pada ecotourism, medical tourism, MICE tourism atau mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran. Nombor 4, cultural and heritage tourism, sports tourism, island and maritime tourism, agro and rural tourism, digital and creative tourism, education tourism dan gastronomy tourism atau food tourism di Malaysia ini. Kita perlu perluaskan dan saya rasa peruntukan bagi Motek ini perlu dipertingkatkan kerana is not ordinary year. Tahun depan adalah tahun melawat Malaysia. Saya melihat peruntukan hanya 1.5 bilion dan peruntukan untuk pembelanjaan dan pembangunan adalah 260 juta sahaja. Saya rasa tidak cukup untuk mencapai matlamat kita. Dalam era ekonomi digital, pelancongan tidak boleh tergantung semata-mata kepada promosi konvensional. Saya mencadangkan penubuhan dana inovasi pelancongan belia, Youth Tourism Innovation Fund, bagi membolehkan anak muda berumur 18 hingga 35 tahun membangunkan pengalaman pelancongan baharu menggunakan AR atau VR, peta interaktif dan aplikasi digital warisan. Belanjawan 2026 sudah pun menyediakan potongan cukai sehingga RM500,000 untuk operator pelancongan yang menaik taraf atau membayar pulih premis. Namun insentif ini perlu diperluas pada usahawan mikro belia supaya mereka boleh mencipta produk digital, aplikasi pandu arah pelancong dan kempen media sosial mempromosikan turut melibatkan segamat antara salah satu daerah. Di segamat, apakah Motek akan mempertimbangkan untuk memulakan projek rintis Segamat Youth and Digital Heritage Trail di mana belia dilatih menjadi pemandu digital menghasilkan video, audio dan kandungan AR tentang sejarah budaya serta keunikan komuniti tempatan. Apakah Motek bersedia untuk memperhalusi cadangan ini? Pekerjaan belia dan pembangunan kemahiran pelancongan. Setiap peluang pelancongan mesti diterjemah kepada pekerjaan dan kemahiran untuk anak-anak muda. Saya mencadangkan program Youth Tourism Skill Accelerator, latihan jangka pendek, kemahiran hospitality, pemasaran digital, pemandu pelancong, ekotourism, guiding serta penceritaan berbilang bangsa. Malaysia dikenali sebagai multinational and multicultural and diversified nation. Belanjawan 2026 juga menyediakan 50 juta untuk memperkukuhkan kemudahan tarian pelancong ke peringkat negeri dan daerah. Malaysia terkenal dengan kepelbagaian ini, oleh itu pelancongan komuniti lestari dan berbilang budaya memainkan peranan penting. Ya, saranan belanjawan 2026 ialah 47 juta pelawat dan hampir 329 bilion hasil pelancongan. Tetapi kita tidak mahu hanya angka, kita mahu impak tempatan. Segamat dengan komuniti pelbagai kaum termasuk orang asli berpotensi menjadi modal pelancongan komuniti berbilang budaya. Saya mencadangkan penubuhan pusat pelancongan komuniti belia, Segamat Community Tourism Hub bagi menyatukan belia kampung, persatuan peladang, usahawan wanita dan penggiat seni dalam membangunkan homestay, agro pelancongan dan kraft tempatan. Kita boleh menggunakan sebahagian daripada 700 juta bagi program promosi serantau dan geo pelancong untuk membiayai projek seumpama ini di kawasan luar bandar. Saya yakin peruntukan yang ada ini perlu ditambah kerana Visit Malaysia Year we need more fund supaya kita boleh compete dengan negara jiran kita ialah negara Thailand.
Belanjawan 2026 memperkenalkan pelbagai galakan cukai kepada pengendalian pelancong termasuk pengecualian cukai 100% bagi syarikat yang berjaya membawa sekurang-kurangnya 100 pelancong asing setahun. Namun saya menegaskan bahawa kita juga boleh atau perlu wujudkan dana keusahawanan belia pelancong segamat, geran mikro untuk belia membuka kafe budaya, butik kraft tangan, bengkel seni atau studio kandungan digital. Dengan dana ini kita bukan sahaja mencipta pelancong baru tetapi usahawan pelancong muda yang mampu berdikari dan memperdayakan ekonomi tempatan. Namun sebagai ahli parlimen segamat, saya ingin memastikan bahawa belia tidak sekadar menyambut pelancong tetapi membina, memimpin dan juga memajukan industri itu sendiri. Melalui inovasi digital, latihan kemahiran pelancongan komuniti dan peluang keusahawanan, kita boleh menjadikan segamat contoh model pelancongan belia madani sebuah daerah yang maju dengan tangan anak muda itu sendiri. Sekian, terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Segamat.